Okey, selamat datang ke sesi penerangan khas kita hari ini. Pernah tak anda renung skrin komputer, tengok kertas kosong dan rasa macam, aduh, macam mana nak mula bab satu ni? Ya, kita semua pernah lalui fasa tu, sangat tertekan. Tapi jangan risau, hari ini kita akan ubah bab satu anda yang nampak menakutkan tu menjadi satu plan tindakan. Macam blueprint arkitek yang sangat logik, tersusun dan senang sangat nak ikut. Jom kita mula. Cuba fikirkan sejenak tentang perkara ni. Kenapa data kajian yang dah gempak, metodologi yang dah cemerlang, tiba-tiba boleh gagal teruk? Puncanya satu je, asas bab satu diretak. Bab satu ni ibarat pintu masuk rumah kajian anda. Kalau pintu tu pun dah sengit, pembaca atau dalam kes ni pemeriksa anda akan terus keliru. Rumah besar yang anda bina tu akan nampak tak kukuh langsung walaupun data kat dalam tu sebenarnya hebat. Untuk plan kita hari ini, kita ada 6 agenda pantas. Kita akan lalu asas laporan, isu dan pernyataan masalah, objektif dan persoalan kajian, signifikan, rahsia keselarasan dan akhir sekali, formula mudah menulis. Okey, kita terus masuk ke bahagian pertama, asas laporan penyelidikan anda. Tahu tak, sebenarnya cuma ada tepat 6 tiang asas yang pegang keseluruhan struktur bab satu anda. Tak lebih, tak kurang. 6 komponen ni adalah pengenalan, latar belakang isu, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian dan akhirnya signifikan kajian. Kalau hilang satu je daripada 6 ni, struktur laporan anda memang takkan berdiri tegak. Tapi, macam mana 6 komponen ni berfungsi secara harmoni? Anda tak boleh tulis secara rawak tau. Mesti ada aliran logik. Bayangkan corong air. Kita mula dari benda yang luas, iaitu isu umum macam cabaran keuangan pelajar. Lepas tu, kita kecilkan fokus ke latar belakang yang lebih khusus, macam kos sara hidup. Kemudian, terus ke masalah utama kajian, contohnya amalan simpanan yang lemah. Dari situ, barulah kita set apa kita nak capai dan siapa yang dapat manfaat. Umpama kita tuang asas konkret yang luas dulu, perlahan-lahan sebelum kita naikkan dinding. Nampak tak flow dia? Seterusnya, bahagian 2, isu dan penyataan masalah. Untuk bahagian pengenalan, tak perlu tulis panjang berjela pun. Cukup ada 4 langkah praktikal ni je. 1. Mula dengan isu umum. 2. Jelaskan kenapa isu tu penting. 3. Kaitkan dengan konteks atau siapa kumpulan sasaran kajian anda. Dan 4. Nyatakan terus fokus kajian. 4 langkah ni dah cukup nak beri gambaran penuh tanpa buat pemeriksa tersesat dalam lautan butiran yang tak perlu. Mari kita tengok perbezaan yang sangat ketara. Kalau anda tulis ayat mula macam, pada zaman moden ini, pemeriksa akan terus rasa bosan. Klise sangat. Bandingkan dengan pendekatannya spesifik macam ni. Pengurusan keuangan peribadi merupakan aspek penting dalam kehidupan pelajar universiti kerana terus nampak fokus dan tepat sasaran. Inilah tahap penulisan akademik yang diorang nak tengok. Okey, sekarang kita bedah bahagian paling kritikal dalam seluruh tesis anda. Penyataan masalah. Kalau pengenalan tu pintu, penyataan masalah ni bagi tahu kenapa kita wujud dalam bilik tu. Ikut je lah 5 langkah mudah ni. Nyatakan masalah utama, apa kesan buruk masalah tu, apa yang kajian lepas dah temui, apa jurang yang diorang tinggalkan, dan akhir sekali, kenapa kajian anda ni wujud untuk isi jurang tu. Cuba bandingkan ayat lemah dengan ayat yang kuat. Ayat lemah biasanya bunyi macam ni. Literasi kewangan penting, tapi ramai pelajar tak pandai simpan wang. Ayat ni tak ada konteks dan paling teruk tak ada jurang kajian. Tapi ayat yang kuat akan cakap, kajian lepas banyak fokus pada pengguna umum, tapi kajian khusus untuk pelajar universiti masih sangat terhad. Perkataan terhad itulah yang kita panggil jurang kajian. Bila anda tunjuk jurang ni, penyataan masalah anda terus jadi luar biasa. Kita teruskan dengan bahagian 3, objektif dan persoalan kajian. Konsep kat sini sangat mudah. Objektif dan persoalan ni sebenarnya 2 sisi shilling yang sama. Objektif menjelaskan dengan sangat spesifik apa yang anda nak capai. Persoalan pula cuma terjemahkan objektif tu secara terus kepada bentuk ayat tanya. Kalau anda ada 3 objektif, anda wajib ada 3 persoalan kajian yang sepadan. Tiada kompromi langsung bab ni. Sebagai contoh, jangan guna objektif yang kabur dan lemah macam untuk melihat simpanan pelajar. Melihat je, tak boleh diukur kan? Tukar kepada objektif yang kuat dan boleh diuji macam menganalisis hubungan antara literasi keuangan dan tingkah laku simpanan. Objektif yang bagus mesti boleh diukur dan bunyi dia lebih akademik. Ini jalan pintas untuk anda. Guna kata kerja akademik yang utuh macam mengenal pasti, menilai atau menganalisis.
Sebaliknya, tolong berhati-hati dengan perkataan memahami sebab ia terlalu umum. Elakkan juga melihat sebab tak cukup akademik. Dan paling bahaya, perkataan membuktikan. Ingat, kajian peringkat awal ni biasanya cuma menguji corak atau kelakuan, bukan membuktikan sesuatu secara mutlak. Sekarang, bahagian 4, signifikan kajian anda. Di bahagian ni, anda tak boleh tulis secara sembrono. Anda kena senaraikan secara spesifik siapa yang dapat manfaat daripada kajian anda. Adakah ia menambah baik literatur akademik, memberi kesedaran kepada pelajar, membantu universiti merancang program atau menjadi asas kepada penyelidik akan datang? Kena jelas dan nyata. Satu pantang larang besar kat sini. Jangan sesekali tulis kajian ini penting kepada semua orang. Sumpah, ayat ni garanti gagal di peringkat universiti. Kena sasar dengan tepat. Tulis macam ni. Kajian ini membantu pihak universiti merancang program pendidikan kewangan yang sesuai. Nampak kan bezanya? Lebih meyakinkan berbanding anda anggap kajian tu berguna untuk seluruh dunia tanpa alasan yang kukuh. Bahagian 5. Rahsia keselarasan. Bab 1. Ini dia, peraturan emas bab 1 kita. Tajuk, objektif dan persoalan mesti menceritakan kisah yang sama, selaras. Kalau tajuk anda cakap pasal buah apple, objektif dan persoalan anda tak boleh tiba-tiba nak ukur buah oren. Segala-galanya dalam bab 1 ni mesti berpusat dan ditala pada frekuensi yang sama. Mari kita tengok senario ralat yang selalu sangat berlaku. Tajuk dah cantik pasal hubungan, literasi kewangan dan tingkah laku simpanan. Tapi kat objektif, tiba-tiba dia tulis mengenal pasti tahap penggunaan media sosial. Bam! Runtuh terus struktur tesis tu di mata pemeriksa. Tak ada kaitan langsung. Pastikan segalanya selari supaya ia menceritakan kisah yang sama, dari mula sampai habis. Akhir sekali, bahagian 6, formula mudah menulis. Ini dia, formula plug and play ajaib untuk penyataan masalah anda. Salin jernih dan isi tempat kosong. Walaupun isu ni penting, masih terdapat masalah yang menyebabkan kesan negatif. Kajian terdahulu banyak sentuh pasal apa yang kita dah tahu, namun masih kurang kajian tentang jurang tersebut. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk fokus kajian anda. Percayalah, dengan formula mudah ni, anda dijamin tak akan tertinggal satu pun komponen penting. Sebelum anda tekan butang hantar draft tu, tolong guna senarai semak wajib ni. Tanya diri anda, masalah dah jelas, bahasa dah cukup akademik, jurang kajian dah kenal pasti, manfaat dah terang, keselarasan mutlak dengan tajuk dah ada. Senarai ni membolehkan anda jadi penilai pertama untuk karya anda sendiri. Jadi, sebelum kita berpisah hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan provokatif. Cuba tengok balik draft laporan anda tu dan tanya, adakah setiap bahagian bab 1 saya menceritakan kisah yang sama? Gunakan blueprint yang kita borak hari ini. Saya yakin anda akan dapat bina asas laporan yang sangat mantap dan meyakinkan. Terus semangat belajar dan sampai kita jumpa lagi.